Platform di mana suara cilik didengar. Hai, saya Ahmad dan saya Aidan. Jom kita saksikan sedikit sedutan berkaitan dengan isi diskusi kita pada hari ini. Dalam sesi temu bual ini, kita akan membincangkan tentang pentingnya mengamalkan gaya hidup sihat. Bersama kita hari ini insan hebat, sosok yang selalu disebut-sebut di bibir para atlet. Yang lain tidak bukan, suara sah cilik menjemput mantan Ketua Jurulatih Kebangsaan Majlis Sukan Negara MSN untuk berkongsi dengan para pendengar berkaitan dengan gaya hidup sihat. Silakan Tuan, khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sihat. Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa dalam podcast Suara Sah Cilik TVPSS Baitul Hikmah. Boleh tak Tuan perkenalkan diri ataupun memberikan sikit latar belakang Tuan? Nama saya Muhammad Mansyahar bin Abdul Jalil. Saya pernah bertugas sebagai seorang guru dan juga kemudian di Majlis Sukan Negara sebagai Ketua Jurulatih Olahraga Kebangsaan. Berumur 64 tahun dan Alhamdulillah sihat hingga hari ini dan sebagai pengalaman dalam kejurulatihan lebih kurang 42 tahun. Jadi jangka masa yang agak lama jugalah. Jadi saya pasti bahawa ini memerlukanlah kata badan yang sihat, gaya hidup yang sihat baru boleh sampai ke tahap ini. Baik, kita teruskan diskusi kita pada hari ini. Tuan, apa dulu definisi gaya hidup sihat? Gaya hidup sihat ni ialah satu amalan ataupun tabiat yang boleh meningkatkan kesihatan dan meninggalkan perkara-perkara yang memudaratkan kesihatan. Jadi amalan itu amat penting kerana dengan amalan yang baik dia akan jadi sihat lah. Oh, mengamalkan gaya hidup sihat sangat penting. Tak kira lah umur dan pangkat. Pada pandangan Tuan, kenapa penting untuk mengamalkan gaya hidup sihat? Terutamanya di kalangan kanak-kanak. Seperti mana yang saya katakan tadi bahawa kanak-kanak adalah sebagai generasi pada masa akan datang. Daripada mulanya seorang kanak-kanak itu nak membesar dan seterusnya menjadi seorang yang remaja, dewasa, dia kena sentiasa sihat sepanjang kehidupan dia supaya dapat meningkatkan prestasi kehidupan dia, keluarga dia dan bukan sahaja keluarga tapi masyarakat dan juga komuniti serta negara. Jadi kena bermula pada kanak-kanak lagi, barulah kehidupan kita lebih baik dan sihat sepanjang masa. Nampaknya kita kena mula mengamalkan gaya hidup sihat ni, Amah. Betul, Aidan. Untuk sihat, kita perlu amalkan gaya hidup sihat yang seimbang. Terdapat banyak aspek penting dalam mengamalkan gaya hidup sihat. Sekiranya seseorang itu ingin memerlukan untuk menjaga kesihatan, mereka perlu mula daripada mana? Boleh Tuan kongsikan? Pertama sekali kita kena faham dulu apa itu gaya hidup sihat tadi. Bahawa seorang yang sihat dapat menunjukkan prestasi yang baik ataupun produktiviti dia yang baik. Jadi bermula pada mana? Memang bermula pada zaman kanak-kanak lagi. Bermula pada keluarga itu sendiri. Kemudian di sekolah, seterusnya kepada masyarakat. Dan gaya hidup ni ialah sesuatu yang berterusan, bukan terhenti di mana-mana. Daripada mulanya zaman kanak-kanak sampai ke dewasa, sampai ke peringkat yang dah tua pun, macam saya sendiri pun masih mengamalkan lagi gaya hidup sihat. Alamak, masa sangat cemburu dengan kita ni, Aidan. Mesti banyak yang kita perlu tahu tentang gaya hidup sihat. Mungkin Tuan boleh berikan nasihat untuk ibu bapa di luar sana agar mula mengajarkan gaya hidup sihat dalam keluarga, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Di mana saya katakan tadi bahawa gaya hidup sihat ni mesti bermula pada mana? Dari rumah dulu. Daripada rumah, maknanya keluarga, ibu dan bapa membimbing anak-anak ataupun kanak-kanak untuk mereka mengamalkan amalan yang baik ni dengan gaya hidup yang sihat tadi. Maka ibu bapa lah peranan yang penting. Lepas tu di sekolah pula kan, cikgu-cikgu pasti menasihatkan juga kan, pelajar-pelajar sekolah kan, kanak-kanak untuk juga mengamalkan gaya hidup sihat ni. Jadi maknanya di peringkat keluarga itu penting, ibu bapa nasihatkan dan ibu bapa sendiri kena ada gaya hidup yang sihat sebagai contoh pada kanak-kanak. Kalau ibu bapa pun tak sihat, dia pun tak ada gaya hidup sihat, macam mana nak jadi model kan, contoh pada kanak-kanak. Jadi insyaAllah lah saya rasa semua orang tahu ibu bapa pun memang suka anak-anak yang sihat. Jadi ibu bapa lah peranan dia. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami. Jangan lupa bersama kami dalam episod yang lain, perkongsian yang hebat, maklumat yang sensasi. Tidak lain tidak bukan dalam Suara Sah Cilik, platform di mana suara cilik didengarkan. Bye.